Ni. Nanti. I'm not ready. Lupa lah. Jom baca berita challenge. Saya baca yang putih, anda baca yang hitam. Kita Baik. mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsila Hassan bersama rakan penyampai. Saya Fifi, bersama kami berinformasi dalam siaran buletin utama. Pertumbuhan sejenis orkid liar terancam Susah di sikit. China dilaporkan semakin meningkat dan penuh kepelbagaian berikutan usaha sekumpulan penyelidik bertahun-tahun lamanya. Berpusat di Taman Botani China Selatan, Akademi Sains China tumbuhan spesies Papilidium, Coslium dan Papilidium armenisium yang juga dari subkeluarga Capridium itu ditanam dan dibiarkan menerusi pendembungaan. Ia mengambil masa 3 hingga 7 tahun untuk mengeluarkan bunga. Sebuah kempen dilancarkan pada 2003 untuk melindungi dan membiakkan spesies berkenaan. Selepas 10 tahun, mereka berjaya menghasilkan 300 orkid hybrid merangkumi 79 spesies. Subkeluarga Saprolia yang juga dikenali sebagai orkid sleeper turut diteliti. Spesies Copridium, Mexidium, Marium dan Desilidium, Palladium kenal dengan kesukarannya dibiarkan setakat 2016. Penamaannya secara komersial hanyalah menerusi benih sahaja. Sekian buletin utama malam ini. Terima kasih kerana menonton. Layari buletin 3 untuk lebih banyak terkini, lebih komprehensif. Selamat malam.